diwarisi turun-temurun dalam sesuatu masyarakat dan mempunyai nilai sejarah, budaya serta identiti tersendiri. Ia bukan sekadar pakaian biasa, tetapi ia juga melambangkan status sosial, adat resam dan keunikan seni reka fashion mengikut setiap kaum. Di Malaysia yang terkenal dengan masyarakat berbilang kaum, pakaian tradisional memainkan peranan penting dalam mempamerkan kepelbagaian budaya dan warisan. Setiap kaum mempunyai pakaian tradisional mereka yang tersendiri yang direka dengan corak, warna dan bahan tertentu mengikut kepercayaan dan tradisi masing-masing. Pakaian tradisional ini sudah pasti mempunyai kepentingannya. Yang pertama adalah untuk memelihara warisan budaya. Memakai pakaian tradisional ini adalah cara untuk mengekalkan identiti budaya dalam suatu masyarakat serta untuk diperkenalkan kepada generasi muda. Yang kedua adalah untuk mempamerkan keunikan dan kepelbagaian. Pakaian tradisional ini menunjukkan keindahan serta keunikan dalam suatu masyarakat serta untuk mencerminkan keharmonian dalam masyarakat majmuk. Yang ketiga, iaitu yang terakhir, adalah digunakan dalam majlis dan perayaan. Pakaian tradisional ini sering digunakan dalam perayaan seperti sambutan Hari Raya, Tahun Baru Cina, Deepavali dan majlis rasmi seperti perkahwinan serta upacara kebudayaan. Masyarakat Melayu mempunyai pelbagai jenis pakaian tradisional yang digunakan dalam kehidupan seharian, upacara adat serta majlis rasmi. Pakaian tradisional Melayu merujuk kepada baju kurung dan baju Melayu. Ia juga termasuk kebaya, kain sarung serta songket. Songket merupakan kain ulenan tangan yang dihasilkan dengan benang emas atau perak, yang menjadikannya ianya salah satu pakaian tradisional yang paling mewah. Seterusnya, di negeri Kedah juga terkenal dengan baju kurung Kedah yang berkonsepkan kolar pendek yang dipadankan dengan kain batik serta kain pelikat. Ianya sering digunakan oleh wanita dalam kehidupan seharian. Akhir sekali, baju kurung pahang atau baju kurung cepak musang ianya lebih longgar dan diperbuat daripada kain songket. Inilah serba sedikit penjelasan saya tentang pakaian tradisional Melayu. Baju hanfu adalah pakaian tradisional Cina yang mempunyai akar sejarah yang panjang. Hanfu artinya pakaian etnis Han, dikenali sebagai pakaian etnik dari Cina. Hanfu ini mempunyai kecantikan dan keindahan yang mengalir. Agama dan kepercayaan dalam tradisi Cina memiliki sejarah yang panjang dan beragam, dengan pengaruh besar dari berbagai aliran pemikiran dan agama yang berkembang selama ribuan tahun. Berikut adalah beberapa agama dan kepercayaan utama dalam budaya Cina, seperti Confucianisme, Taoisme, Buddhisme Cina. Selain itu, kepercayaan tradisional Confucianisme, Taoisme dan Buddhisme adalah masyarakat Cina juga memiliki banyak tradisi seperti ritual dan kepercayaan lokal, termasuk penghormatan terhadap leluhur. Wilayah di India mempunyai pelbagai jenis pakaian yang berbeza. Ia dipengaruhi oleh iklim, gaya hidup dan tradisi lokal. Bangsa India juga mempunyai pelbagai jenis pakaian tradisional seperti sari. Sari ialah pakaian ikonik bagi wanita India dan ia berasal dari zaman kuno. Sari juga terdiri dari kain panjang 5 hingga 9 meter dan ia dililitkan dengan cara tertentu di bahagian tubuh badan. Baju tradisional Punjabi adalah pakaian yang sangat khas dan identik dengan budaya Punjab yang telah terletak di wilayah utara di India dan sebahagian Pakistan. Pakaian ini dikenakan oleh pria dan wanita sebagai bahagian dari identitas, budaya dan tradisi masyarakat Punjabi. Meskipun telah berkembang seiring waktu,
dan terpengaruh oleh moden. Baju tradisional Punjabi tetap dipakai dalam berbagai acara sosial seperti keagamaan dan perayaan budaya. Baju Melayu adalah busana tradisional yang menjadi bahagian penting dari identiti dan warisan budaya masyarakat Melayu, terutama di wilayah Sarawak, Malaysia. Busana ini tidak hanya sekadar pakaian tetapi juga sarana penyampaian nilai-nilai budaya, simbol status sosial dan hubungan erat antara manusia dengan alam. Baju kebaya Bali adalah pakaian tradisional yang sangat terkenal di Bali, Indonesia, yang menggambarkan keindahan budaya dan warisan seni pakaian tersebut. Ia merupakan variasi dari kebaya yang lebih umum di Asia Tenggara, tetapi mempunyai sentuhan unik dari budaya dan tradisi Bali. Kebaya Bali sering digunakan oleh wanita dalam acara formal, upacara keagamaan dan perayaan penting. Pakaian tradisional ini bukan sekadar simbol budaya, tetapi ia mempunyai nilai-nilai identiti dalam satu masyarakat. Antaranya ialah kesopanan dan kesantunan. Pakaian tradisional seperti baju Melayu dan baju kurung yang direka dengan potongan longgar dan menutup aurat mencerminkan kesopanan dan kesantunan dalam masyarakat. Seterusnya, adat dan tradisi. Pakaian tradisional ini sering dikaitkan dengan adat dan warisan. Ianya sering digunakan dalam majlis perkahwinan dan majlis rasmi. Akhir sekali, kesopanan dalam berpakaian. Pakaian tradisional ini sering dikaitkan dengan adab. Ia seperti menyarung samping dan berpamuk dan memakai tudung, menunjukkan nilai budi pekerti dan rasa hormat dalam budaya masing-masing. Baju Hangfu adalah pakaian tradisional Tionghoa yang memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Beberapa nilai yang terkandung dalam baju Hangfu antaranya ialah hubungan dengan tradisi, estetika dan simbolisme, kehormatan dan kod sosial keindahan dan keagungan. Baik, terbalik. Selain itu, Hangfu sering dirancang dengan garis-garis yang lembut, longgar dan harmonis, menciptakan merefleksasikan keindahan alam kesederhanaan. Secara keseluruhan, Hangfu bukan hanya pakaian tetapi juga membawa nilai-nilai budaya yang mendalam dan penghormatan terhadap tradisi Tionghoa yang sudah beribu-ribu tahun. Ini bukan hanya sekadar pakaian tetapi juga mencerminkan nilai-nilai murni yang terkandung dalam budaya, kehidupan sosial dan tradisi masyarakat Punjab. Berikut adalah beberapa nilai murni yang terkandung dalam baju Punjabi, mengajarkan nilai kesederhanaan yang anggun. Meskipun desainnya sederhana, pakaian ini tetap memperlihatkan keindahan dan kemewahan dalam kesederhanaan ini. Ini mencerminkan bahawa keagungan sejati tidak harus didapat dari barang mewah atau berlebihan, tetapi dari kesederhanaan yang dihargai. Salah satu nilai penting dari baju Punjabi adalah kenyamanan dengan desain yang longgar dan bahannya ringan. Baju Punjabi memberikan kebebasan bergerak. Ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang aktif dan pekerja keras, mencerminkan nilai kebebasan dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Pakaian Melayu tidak hanya berfungsi sebagai busana sehari-hari atau pakaian upacara tetapi juga menyimpan pelbagai nilai-nilai budaya yang mendalam. Dilihat dari keindahan estetika, motif tenun tangan yang terinspirasi dari alam serta yang melambangkan hubungan rohani dan harmoni antara manusia dan lingkungan. Sedikit corak dan warna pelet yang dihasilkan melalui teknik pewarnaan alami tidak hanya memperkayakan perparan visual tetapi juga mempunyai makna tersendiri yang ditawarkan oleh nenek moyang mereka. Selain berperanan sebagai pewujudan identiti budaya, baju Melayu juga mempereratkan ikatan sosial dalam komuniti, terutama ketika dikenakan pada upacara adat dan perayaan, sehingga mencerminkan rasa kebanggaan dan perasaan setia kawan antara anggota masyarakat. Dengan demikian, nilai estetika, simbolik sosial dan warisan budaya yang terintegrasi. Baju Melayu menunjukkan betapa mendalamnya warisan tradisional yang terus dijaga dan dilestarikan dari generasi ke generasi.
Kebaya Bali juga mempunyai nilai sosialnya mendalam, terutamanya dalam status sosial dan kesatuan dalam masyarakat. Pada zaman dahulu, pemakaian kebaya dalam mencerminkan status sosial seseorang, di mana wanita dari golongan bangsawan atau keluarga terhormat mengenakan kebaya yang lebih mewah dan perhiasan yang lebih indah. Kebaya digunakan untuk mempererat hubungan sosial dan kekeluargaan. Dalam pernikahan, ia melambangkan kesatuan dua keluarga yang saling menghormati dan menghargai tradisi. Kesimpulannya, pakaian tradisional ini merupakan warisan budaya yang mencerminkan identiti dan nilai dalam suatu bangsa. Setiap pakaian tradisional ini memiliki maknanya tersendiri, baik dari segi estetika, simbolisme maupun fungsi sosialnya dalam masyarakat. Walaupun dunia semakin moden, memakai pakaian tradisional dalam majlis dan perayaan penting membuktikan bahawa warisan ini masih dihargai. Bak kata pepatah, tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Oleh itu, generasi muda perlu dididik tentang mengenai pakaian tradisional ini agar budaya ini tidak ditelan zaman dan kekal relevan dan diwarisi oleh generasi akan datang.